Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatan min alsinatina yafqahu aqwalana. Rabbana zidna 'ilman wa fahman wa 'amalan. Allahumma inna na'udzu bika an nadhilla aw nudalla aw nadhlima aw nuzlama aw nazilla aw nuzalla aw najhila aw nujhala alaina wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mengumpulkan kita pada pagi ini, pada pagi yang cukup cukup penting kan, pada hari yang cukup penting di sisi umat Islam kan, di Malaysia ni ataupun di banyak negara kan, yang di mana hari Arafah tu dia bersama dengan hari Jumaat kan, jatuhnya hari Arafah pada hari Jumaat. Terdapat dua hari yang penting yang berlaku pada hari ini kan, di umat Islam, untuk umat Islam di Malaysia, iaitu hari Arafah dan juga hari Jumaat. Yang di mana hari Arafah ni adalah antara hari yang penting di sisi umat Islam kan, di sisi penting di sisi Allah Subhanahu wa taala kan, yang di mana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mafhum dia, tak ada hari yang lain yang di mana Allah Subhanahu wa taala membebaskan hamba-Nya daripada api neraka kecuali pada hari kecuali daripada hari Arafah kan, yang di mana kita diperintahkan, kita digesa oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memperbanyakkan amalan pada hari ini kan, antaranya adalah puasa kan, puasa hari Arafah, yang di mana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, puasa pada hari ini, mafhumlah, puasa pada hari ini akan menghapuskan dosa tahun yang sebelumnya dan juga dosa pada tahun selepasnya. Masya Allah, tabarakallah. Dan banyak lagi lah kan, antaranya yang kita boleh amalkan pada hari ini adalah memperbanyakkan zikir kan, memperbanyakkan zikir. Tak silap saya, zikir yang dianjurkan pada hari ini adalah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir kan. Disunatkan untuk memperbanyakkan zikir kan, disunatkan untuk memperbanyakkan solat sunat, disunatkan untuk memperbanyakkan semua benda lah, amalan sunat. Antaranya adalah bersedekah kan, dan juga bertepatan juga pada hari ini adalah hari Jumaat. Jadi banyak kan, jadi eloknya pada hari ini kita banyakkan amalan sunat dan juga banyakkan berdoa kan, banyakkan berdoa. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala memperkenankan kita punya doa dan juga menerima semua amalan-amalan kita pada hari ini, insya-Allah. Jadi apakah lagi amalan yang lebih afdal untuk kita mulakan pada hari ini, melainkan dengan kita mempelajari ilmu Allah Subhanahu wa taala, kita mempelajari ilmu-ilmu kan, yang untuk kita memperbaiki iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala kan. Jadi insya-Allah pada hari ini kita akan sambung lagi pengajian kitab Bidayatul Hidayah yang ditulis oleh Al-Imam Ghazali rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Alhamdulillah. Dan pada minggu lepas kita sudah masuk ke dalam fasal yang kelima kan, dalam fasal yang kelima, iaitu ada adab dengan seluruh manusia. Kita dah bahaskan mengenai adab-adab dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita dah bahaskan mengenai adab-adab dengan orang alim kan. Kita dah bahaskan adab-adab dengan murid kan. Kita dah bahaskan juga adab-adab dengan ibu bapa. Selain daripada itu, kita dah bahaskan pula adab-adab dengan selain daripada mereka, iaitu adab-adab dengan seluruh manusia. Dan juga kita dah bahaskan bahawasanya manusia ini terbahagi kepada tiga kelompok. Manusia ini terbahagi kepada tiga kelompok kan. Yang pertamanya adalah kita punya yang pertamanya adalah orang yang tak kita kenali, yang keduanya adalah sahabat karib, dan juga yang ketiganya adalah orang yang kita kenal tapi tidak rapat. Orang kita kenal tapi kita tidak rapat. Baik, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan pada minggu lepas kita sudah selesai membincangkan apakah adab kita dengan golongan yang pertama, iaitu golongan orang yang tak kita kenali. Apakah adab kita dengan orang yang kita tidak kenali kan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita dah bahaskan dah kan, antaranya adalah jangan bercakap kosong dengan mereka
kan, janganlah kita mendengar perkataan mereka yang jahat, janganlah kita hiraukanlah perkataan mereka yang mencela kita dan juga lain-lain, kan, hindarkanlah banyak berjumpa dengan mereka, kan, dan juga berikanlah teguran serta nasihat kepada mereka jika perlu. Jadi ini adalah adab kita dengan orang-orang yang kita kenali, kan, adab kita dengan orang-orang yang kita tidak kenali, kan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Itu kita sudah bahaskan. Jadi insya-Allah pada hari ini kita akan masuk pula mengenai adab kita dengan kelompok yang kedua. Adab kita dengan kelompok yang kedua, kan. Jadi apa kata penulis rahimahullah, qala musannif rahimahullah taala wa nafa'ana bi ulumihi wa bi asrarihi fid darani amin. Kata penulis rahimahullah, kelompok kedua adab-adab dengan sahabat, iaitu kawan karib. Kelompok yang kedua adalah, ataupun topik yang kedua adalah adab-adab kita dengan sahabat karib ataupun kita punya kawan karib, kan. Baik, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tapi sebelum daripada kita membahaskan mengenai adab-adab dengan sahabat karib ataupun kawan karib, kita dah bahaskan dahulu macam mana kita nak jadikan seseorang itu, ataupun siapakah yang kita nak jadikan sebagai sahabat karib. Siapakah yang kita nak jadikan sebagai sahabat karib, kan, ataupun kawan karib, kawan baik, tak kisahlah, kan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia kawan karib ataupun sahabat baik ini maksudnya adalah seseorang yang kita selalu berkomunikasi, kan. Kita selalu berjumpa, kita selalu bercakap, kita selalu bersembang dengan dia, kita selalu berjumpa dengan dia. Itu maksud sahabat karib ataupun kawan karib. Jadi pertamanya kita nak tetapkan siapakah yang patutnya kita jadikan sebagai sahabat ataupun kawan karib. Jadi apa kata penulis rahimahullah, apabila engkau mahu bersahabat, maka terlebih dahulu hendaklah engkau perhatikan dua tugas ataupun dua benda. Yang pertama adalah, tugas pertama cara memilih sahabat, dan juga tugas yang kedua adalah cara menunaikan hak-hak persahabatan, iaitu adab-adab bersahabat. Jadi apakah yang pertama sekali? Yang pertama sekali adalah siapa ataupun cara untuk kita mencari siapakah yang kita nak jadikan sebagai sahabat karib. Siapakah yang kita nak jadikan sebagai sahabat karib. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi kita akan bahaskan terlebih dahulu insya-Allah. Apa kata penulis rahimahullah? Tugas pertama, cara memilih sahabat. Tugas pertama, apakah itu? Cara memilih sahabat. Di dalam memilih sahabat, hendaklah engkau perhatikan syarat-syarat bersahabat. Maka jangan engkau bersahabat kecuali dengan orang yang layak untuk dijadikan sahabat. Jadi bukannya kita boleh sewenang-wenangnya untuk jadikan seseorang itu sebagai sahabat. Sebab apa? Sebab kan dalam Islam, kan, dalam Islam pentingnya sahabat dalam membentuk agama kita. Pentingnya sahabat dalam membentuk agama kita, kan. Pentingnya sahabat dalam membentuk agama kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Senang kata kita tengok macam mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukannya kalang-kalang orang, kan. Bukannya orang yang biasa-biasa, bukannya orang-orang yang siapa saja boleh jadi sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan semua sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, kan, dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, kan. Sebab itulah, kan, atau sahabat-sahabat Rasulullah SAW ni yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala ni, semuanya kita kena hormati, semuanya kita kena cintai, semuanya kita kena kita kena Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, jadikan sebagai contoh ikutan dalam hidup kita, kan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebab apa? Yang pertama, dia dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keduanya, sebabkan dia bersahabat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia mendapat kebaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bersahabat dengan orang baik, maka kita akan jadi baik. Bersahabat dengan orang baik, maka kita akan jadi orang baik. Tapi bersahabat dengan orang jahat, wal a'yadzu billahi min dzalik, takut-takut kita yang termasuk dalam, ataupun kita yang terjebak dengan kejahatan ataupun dengan keburukan yang dibawa oleh kawan kita. Wal a'yadzu billahi min dzalik. Sebab itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kan, mafhum dia, kan, mengibaratkan berkawan dengan orang baik ini seperti apa? Seperti berkawan dengan orang menjual minyak wangi, kan. Dia orang jual minyak wangi, dia suka bagi sampel, betul tak? Dia suka bagi sampel, kan, sikit bagi sampel. Jadi kalau kita kawan dengan dia suka bagi sampel kita, kan, calik sikit, lain kali kita pun jadi wangi,
kan. Jadi itu kebaikan kawan dengan orang mujawanya wangi, seperti mana kita berkawan dengan orang yang baik. Kita kawan dengan orang baik kan, orang baik itu ajak kita pergi masjid. Kita kawan dengan orang baik, dia ajak kita pergi majlis ilmu. Kita kawan dengan orang baik, dia tegur kita kalau kita buat salah. Kawan dengan orang baik, dia Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia memelihara hak-hak sahabat kan dengan kita. Manakala ibarat yang dibawa oleh Rasulullah SAW seperti berkawan dengan orang buruk ni seperti apa? Seperti berkawan dengan orang penjual besi kan, penjual besi, bukan penjual besi, yang tukang besi. Bukan penjual besi, tukang besi. Saya ingat bahasa Inggeris ya. Kan, dengan tukang besi kan. Bukan nak kata tukang besi tu orang jahat, bukan. Nak katakan kawan dengan tukang besi, kena pergi dekat dia punya bengkel besi tu. Bengkel besi dia macam mana? Panas kan, ada dia punya foundry dia kan, dia tempat panaskan besi tu kan, panas benda tu kan. Lepas tu ketuk besi kan, bau besi bukannya bau wangi kan, bau besi bau busuk kan. Lepas tu dia kena celup dekat minyak kan, dan juga yang lain, jadi keluar asap dan juga yang lain. Jadi walaupun kita ni bukan tukang besi, kita kawan dengan tukang besi, kita pergi dekat dia punya bengkel, apa jadi? Kita pun busuk, kita pun berbau besi, kita pun berpeluh, kita pun berdaki, kita pun mendapat orang kata yang benda tu lah kan. Nak katakan apa? Nak katakan kawan dengan orang buruk, kita pun mendapat benda buruk daripada dia. Bukan nak kata tukang besi tu jahat, bukan. Nak katakan gitulah. Kawan dengan tukang besi dapat bau besi. Kawan dengan tukang minyak wangi dapat bau minyak wangi. Gitulah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Faham jadi apa kata penulis lagi? Dalam hal ini Rasulullah SAW bersabda, al-mar'u ala dini khalilih falyanzur ahadukum man yukhalil. Apakah maksudnya? Seseorang itu mengikut agama ataupun cara hidup sahabatnya. Oleh kerana itu, hendaklah seseorang kamu melihat terlebih dahulu siapakah yang patut dijadikan sahabat. Kan, al-mar'u ala dini khalilih. Seseorang itu atas agama ataupun cara hidup kawan dia. Kan, kalau kawan dia suka pergi masjid, insya-Allah dia pergi masjid juga. Kawan dia suka merempit, dia pergi merempit juga. Kan? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kan, kawan dia suka apa? Kawan dia suka tengok bola, dia pun tengok bola juga. Gitulah kan, nak kata gitu. Jadi kita selalunya kita akan mengikut cara hidup kawan kita. Kan? Sebab itulah apa kata Rasulullah SAW, hendaklah kamu melihat siapa yang dia bersahabat. Nak katakan apa? Nak katakan kita kena memilih siapakah yang kita jadikan sahabat. Ada hadis lain yang di mana Rasulullah SAW bersabda, apa tadi? Al-mar'u ma'a man ahabba wa lahu maktasaba. Seseorang itu akan bersama dengan orang yang dia cintai dan baginya apa yang dia buat. Kan, Allahumma salli ala sayyidina. Jadi apabila kita bersahabat dengan seseorang, kita akan mencintai sahabat tersebut. Kita sayang sahabat kita, kita kita sayang kan, kita prihatin terhadap dia dan juga lain-lain. Jadi orang yang kita cintai itu, kita akan bersama dengan dia. Jadi kalau kita bersahabat dengan orang jahat ataupun orang yang suka buat maksiat, kita prihatin dengan orang yang buat maksiat, maka na'udzubillah min zalik, tertakut nanti kita akan bersama dengan dia ke hari akhirat nanti. Kan, na'udzubillah kan, tak tahulah dia kat mana. Kalau dia bersama dengan na'udzubillah min zalik kan, dia jatuh dalam api neraka Allah Subhanahu Wa Taala, kita pun na'udzubillah kan, takut-takut termasuk sekali. Sebab apa? Sebab kita bersahabat dengan dia, kita mencintai dia, kita prihatin dia, lagi kita ikut cara dia, kita pun akan bersama dengan dia ke hari akhirat nanti. Wal'iyadza billahi min dzalik. Jadi sebab itulah kita kena tengok siapakah yang kita cintai dan juga siapakah yang kita bersahabat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Diikut biasalah kan, macam orang kan, kat sekolah dia bersahabat dengan orang ni jadi gini, masuk universiti pula bersahabat dengan orang gini jadi gitu pula kan. Kadang-kadang kita tengok kan ada perubahan kan. Tengok orang sekeliling kita atau tengok kita sendiri kan. Dengan sekolah menengah, kawan dengan geng bola, dia pun jadi geng bola. Pergi universiti, kawan dengan geng apa, lepak malam, dia pun lepak malam juga kan.
Nak katakan gitulah kan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kawan dengan geng suruh pergi kuliah, dia pergi kuliah selalu. Kuliah apa ni? Kuliah kelas universiti. Kawan dengan geng ponteng, dia ponteng juga. Walanya alhamdulillah hamdallah. Masuk kerja pula, kawan geng siapa? Dengan geng badminton, dia main badminton. Main geng futsal, dia pergi main futsal. Gitulah. Nak katakan kita ni diacukan ataupun kita ni mengikut acuan kawan kita. Kita mengikut acuan kawan kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kan? Baik, seterusnya. Maka apabila engkau mahu mencari sahabat yang engkau jadikan ia sebagai penolongmu dalam menuntut ilmu dan dalam urusan agamamu, maka hendaklah engkau tuntut daripadanya, engkau pastikan pada dirinya 5 syarat. Jadi kita nak cari sahabat ni untuk apa? Kita kenalah cari sahabat yang membawa ataupun menolong kita dalam urusan agama kita. Kita cari sahabat yang menolong kita contohnya dalam menuntut ilmu. Kita mencari sahabat yang menolong kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sebenarnya ada banyak apa? Di sebenarnya ada banyak jenis. Ada banyak jenis. Ada sahabat yang kita bersahabat dengan dia untuk urusan agama. Ada sahabat yang pertama apa? Kita sahabat dengan dia untuk urusan agama. Kita sahabat dengan dia sebab dia baik. Kita sahabat dengan dia sebabkan dia suka pergi masjid. Kita sahabat dengan dia sebabkan dia pandai bijak dalam urusan agama. Jadi kita sahabat dengan tu. Itu jenis pertama. Ada juga jenis yang kedua, kita bersahabat dengan dia sebabkan urusan dunia. Ada yang kedua, ada jenis yang kedua juga. Kan? Kenapa kita sahabat dengan dia? Sebabkan dia ni pandai bisnes. Kita nak belajar bisnes dengan dia. Kan? Kenapa kita sahabat dengan dia? Sebabkan dia ni pandai baki motor. Contohnya lah, kita nak belajar baki motor daripada dia. Jadi ada jenis-jenis. Tapi kalau kita nak cari sahabat yang menolong kita dalam urusan agama, kita kena pastikan dia 5 syarat yang kita akan sebut lepas ni terdapat pada diri dia. Terdapat pada diri dia. Baik, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Faham? Baik, yang pertama apa? Yang pertama, syarat pertama adalah orang yang berakal ataupun dia ni ada akal. Dia ni ada akal. Orang yang berakal ini bukan yang dimaksudkan orang yang berpelajaran tinggi, tidak. Berakal kat sini bukannya maksudnya dia cemerlang dalam pembelajaran dia, tidak. Berakal kat sini apa? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau kita tengok kat sini, yang dimaksudkan berakal kat sini adalah dalam bahasa Arab lah, allazi yafhamul umura ala ma hiya alaih. Orang yang memahami sesuatu urusan atas apa yang urusan dia tu ke atasnya. Maksudnya apa? Dia memahami satu benda tu Allahumma salli ala Muhammad, memahami satu urusan tu bersesuaian dengan tempat dia. Memahami satu urusan tu bersesuaian dengan tempatnya. Itu dimasukkan dengan akal. Akal ni bukannya semestinya orang yang belajar universiti, tidak. Bukannya semestinya orang tu mesti master ataupun PhD ataupun ustaz ataupun profesor, bukan. Orang berakal ini adalah orang yang boleh memahami satu urusan dan juga dia memahami itu dalam konteks yang sepatutnya. Memahami satu urusan dan juga memahami itu dalam konteks yang sepatutnya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Faham? Sebab apa? Maka tidak ada kebaikan bersahabat dengan orang yang bodoh. Tak ada kebaikan. Tak ada kebaikan kita bersahabat dengan orang yang tak dapat nak faham dengan yang sepatutnya. Tak ada kebaikan kita nak bersahabat dengan orang yang kekurangan pada akalnya. Kurang akal ni bukan maksudnya OKU kau, maksudnya dia ni tak faham. Kan? Tak faham, orang kata apa, dia ni benak sikit. Kita rasa kata benak, kan? Orang kata benak, kan? Susah nak faham. Kan? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia nampak kita ni kesepitan duit, dia pergi cari, kan, ada pergi, boleh pula dia ajak pergi makan kedai mahal contohnya lah. Ni orang kata kawan yang tak faham, kan. Dia nampak kita ni tengah sedih, dia pergi pula orang kata buat lawak tak sepatutnya. Itu kawan yang tak faham, kan. Dia nampak kita ni apa lagi, Allahumma salli ala Muhammad, kan. Dia nampak kita sakit, dia boleh pula bawa pergi bawa pergi ke sana kemari contohnya lah. Jadi ini kawan yang tak faham, kawan yang benak. Kawan yang bodoh, kata bodoh lah, kan. Kawan yang bodoh, kawan yang benak, kan. Faham? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kenapa? Kerana akibatnya akan membawa kepada permusuhan dan menyakitkan hati. Akan sakit hati, kan. Kawan dengan kawan yang tak faham, kawan yang tak memahami kita,
kan. Patutnya orang tu kan, kita tengah susah ni, bagilah bantuan sikit contohnya, ataupun bagilah kata apa, kata-kata semangat contohnya, ataupun bagilah kata apa, nasihat ke dan juga lain-lain. Bukannya pergi contohnya lah apa, pergi bawa kita kan, ajak kita pergi bawa benda mahal, ajak kita bawa kata apa, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tunjuk kekayaan dia dan juga lain. Jadi ini orang kata apa, dia menandakan dia ni tak faham ataupun dia ni benar bodoh kan, dan juga lama-lama nanti kawan-kawan dengan kita akan membawa kepada pemusuhan dan juga menyakitkan hati. Jadi eloknya kita jauhkan terus kan, awal-awal lagi kita jauhkan kan. Janganlah sampai dah bermusuh ataupun dah sakit hati baru orang kata baru jauhkan diri. Tak, sebelum daripada tu dah jauhkan diri dah. Sebelum daripada tu dah jauhkan diri. Jangan sampai tunggu pemusuhan, sakit hati, jangan kan, takut nanti dia akan jadi membawa kepada keburukan lagi. Sebelum daripada itu kita nampak dah dia ni tak faham, dia ni benar, putuskan ataupun jauhkan diri daripada dia sejak awal lagi. Gitu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan paling baik yang engkau dapatkan daripadanya ialah engkau terselamat dari mudaratnya, sedangkan ia berusaha untuk membawa manfaat kepadamu, kerana musuh yang berakal itu lebih baik daripada sahabat yang bodoh kan. Nak kata gitu. Allahumma salli ala sayyidina. Sahabat yang tak cerdik ni kadang-kadang dia nak tolong kita, tapi sebenarnya benda itu yang akan memudaratkan kita. Nak tolong kita tapi benda tu yang memudaratkan kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad kan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia nak gembirakan kita, dia pergi bawa benda yang ke tempat yang tak elok contohnya, wala'iyadzubillah min zalik. Mungkin dia nak membantu kita, tapi bantuan itu sebenarnya memudaratkan kita kan. Dia nampak kita susah, dia pun ajak kita ajak kita pergi apa, invest kan. Dia punya invest tu rupanya na'udzubillah kan, scam rupanya contohnya kan. Jadi benda tu walaupun dia ni orang kata apa nak bantu kita, tapi benda tu dia akan memudaratkan kita. Jadi itulah orang kata apa, bahana atau bahayanya kawan dengan orang yang tak cerdik kan, kawan dengan orang yang bodoh. Sampai apa kata Imam Ghazali, musuh yang berakal itu lebih baik daripada kawan yang bodoh. Lebih baik kita ada musuh yang bijak daripada kita ada kawan yang bodoh kan. Kawan yang bodoh ni, musuh yang bijak ni, kalau dia nak mudaratkan kita tahu dia nak mudaratkan kita, benda tu akan mudaratkan. Jadi kita boleh elak. Kawan yang bodoh ni, dia ingat benda tu boleh membantu kita tapi mudaratkan kita. Gitu. Nampak Allahumma salli ala sayyidina. Jadi kawan yang bodoh lebih bahaya daripada musuh yang cerdik kan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik, di dalam hal ini Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu taala anhu pernah berkata, ini syair bahasa Arab, wala tashab akhal jahli wa iyyaka wa iyyahu fakam min jahilin arda haliman hina wakhahu yuqasul mar'u bil mar'i idza mal mar'u ma shahu wa li syai'i 'ala syai'i maqayisu wa ashbahu wa lil qalbi 'ala al qalbi dalilun hina yalqahu. Ni syair lah. Dia orang Arab ni suka syair kan. Dia suka apa, dia suka sampaikan nasihat melalui syair. Macam kita lah, kita pantun, tapi pantun sekarang ni pun jangan dengar, kata kita pantun kan. Kalau kita nak bagi nasihat, kita pantun kan. Kita nak bagi mutiara hikmah kan, kita buat pantun, kita buat orang kata apa, susun bentuk pantun. Tapi orang Arab dia susun bentuk syair. Apakah maksud dia? Dan jangan engkau bersahabat dengan orang yang bodoh, jauhi akan dia. Berapa banyak orang jahil yang telah membinasakan orang alim ketika ia bersahabat dengannya. Kan? Orang bodoh bersahabat dengan orang alim, membinasakan dia kan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik, tak apalah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ada satu kira kisah lah kot yang berlaku Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kira orang yang saya kenal macam ni, orang yang saya kenal dia, gitulah maksudnya tu. Kenalan, kira kenalan. Saya tak kenal dia, tapi orang yang saya kenal dia.
Gitu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Berlaku dekat Sudan lah. Allahumma, tempat saya belajar. Ada seorang syekh ni, syekh hebat. Ada seorang syekh ni, syekh yang hebat. Dia hebat kan, banyak bidang lah. Antara bidang yang dia hebat adalah dalam bidang hadis. Jadi dia memang hebat kan. Kalau kat Sudan tu dia antara empunya sanad yang tinggi, empunya sanad hadis yang tinggi. Maksud kalau orang baca hadis dengan dia, maka akan dapat sanad yang tinggi. Maksud sanad tu pendek, lagi pendek sanad lagi tinggi, gitu. Jadi dia empunya sanad yang pendek, iaitu sanad yang tinggi. Tapi syekh saya sendiri halang, jangan jumpa dia. Jangan jumpa dia. Sekarang ni bahaya, jangan jumpa dia. Sebab apa? Sebabkan syekh yang hebat ni, dia berkawan ataupun anak murid dia dan juga kawan-kawan dia tu, orang kata apa, mengajak dia kepada tempat yang tak elok kan. Antaranya apa? Antaranya dia Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Syekh yang alim tu, saya tengok nama dia Mus'ab ke apa, tak ingat kan. Syekh yang alim tu, dia ni jenis orang kata apa, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, pantang dicabar. Itulah, dia pantang dicabar kan. Kawan-kawan dia dan juga anak-anak murid dia, ketika itulah tahun 2014-15 gitu, 14-15 gitu. Ketika itu kan orang kata apa, maraknya gerakan ISIS kan, Islamic State dan juga lain-lain. Jadi orang kata ekstremis lah kan. Jadi syekh ni dia tak tu, asalnya dia tak ada kena-mena benda tu. Tapi sebabkan anak-anak murid dia, kawan-kawan dia kan suka cabar dia kan, dan juga lain-lain, menyebabkan dia tak menyertai, tapi dia macam terjebak dengan benda tersebut kan. Nampak dia nak katakan apa? Nak katakan dia tu orang alim, orang hebat, tapi disebabkan kawannya yang bodoh kan, kawan dia tak cerdik kan, kawan dia tak cerdik, kawan dia yang mengajak dia kepada orang kata apa, kepada itulah Islami ISIS dan juga lain-lain kan, bai'ah kepada Abu Bakar Al-Baghdadi dan juga lain-lain. Kau kenal lah kan. Jadi menyebabkan dia, walaupun dia tak menyertai, tapi dia terjebak. Dan juga dia ketika itu orang kata apa, bahayalah, kalau pergi kat dia bahaya. Tahu kena chop kan, kena chop dengan benda tu, kali-kali nampak Malaysia tak boleh kan. Jadi gitulah. Nak katakan apa? Nak katakan bahawa banyak orang yang alim, orang yang hebat, dirosakkan oleh kawan yang bodoh kan, dirosakkan oleh kawan yang bodoh. Dia tak bodoh, tapi sebab kawan-kawan ni bodoh kan, yang boleh mempengaruhi dia pun akan dirosakkan kan, dan juga jatuh daripada tempat yang hebat tu kepada jatuh tempat yang tak elok. Nak kata gitulah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi pentingnya orang kata apa, untuk mencari kawan yang bijak. Seseorang itu akan dinilai mengikut tingkatan sahabat yang ia berjalan dengannya. Nak tengok hebatnya orang kata apa, darjat seseorang, tengok kawan dia. Kalau kawan dia semua baik, maksudnya kawan dia semua elok kan, berakal dan juga lain-lain, maka ketika itu orang tersebut dia darjat dia tinggi. Tapi kalau seorang tu kawan dengan siapa? Kawan dengan penjenayah, kawan dengan merempit contohnya lah, merempit malam kan, mengganggu orang. Kawan dengan siapa? Kawan dengan orang suku bermaksiat, kawan dengan orang yang tak bijak dan juga lain. Ketika itu walaupun tinggi mana sekalipun dia punya darjat, akan jatuh darjat dia disebabkan kawan dia kan, akan jatuh darjat dia disebabkan kawan dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Faham hebat mana pun orang tu, kalau dia kawan dengan orang yang jahat, maka dia punya nama dia akan terjejas kan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita dapat tengok sendirilah kan. Tak kisahlah orang kata apa, Perdana Menteri ke, orang politik hebat mana sekalipun, orang pandai macam mana sekalipun, nampak je dia kawan dengan orang pelik, kita pun dia ni tak ada apa, dia ni tak boleh pakai lah kan, apa kawan-kawan gini gitu kan. Allahumma salli ala sayyidina. Jadi begitulah. Saya tak nak tengok cara spesifik lagi, gitulah kan. Darjat seseorang dia diukur dengan tingkatan sahabatnya. Baik, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bukan maksud kita kena cari sahabat yang kaya, bukan. Kita cari sahabat yang pandai, yang bijak. Cari sahabat yang bijak, cari sahabat yang menepati syarat ni, insya-Allah tingkatan kita pun ataupun darjat kita pun akan tinggi, insya-Allah. Baik. Kerana bagi segala sesuatu ada ukuran dan keserupaannya,
maka begitulah halnya hati yang menyerupai hati yang lain. Ia akan menunjukkan hubungan ketika adanya pertemuan, itu persahabatan. Gitulah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Hati apabila bertemu dengan hati akan menjadi apa? Dia akan menunjukkan hubungan ketika pertemuan. Kan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi kalau hati baik jumpa dengan hati baik, maka akan baik insya-Allah. Hati baik jadi jumpa dengan hati buruk, wa'iyadzubillah, akan tercemar. Wa'iyadzubillah min dzalik. Faham? Baik, itu yang pertama. Itu yang pertama. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yang kedua, syarat yang kedua adalah orang yang baik akhlaknya. Carilah orang yang baik akhlaknya. Maka janganlah engkau bersahabat dengan orang yang jahat perangainya, iaitu orang yang tidak dapat mengawal dirinya ketika ia marah dan ketika ia diserang oleh nafsu syahwatnya. Jauhi dengan orang yang buruk perangai, yang senang marah dan juga yang tak dapat kawal nafsunya. Jauhi, kan? Jauhi daripada orang-orang seperti ini, kan? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan Sayyidina Alqamah radhiyallahu ta'ala anhu telah menghimpunkan segala akhlak yang baik dalam wasiatnya kepada anaknya ketika ia hendak mati. Jadi apakah sifat-sifat yang baik kita cari daripada kawan kita? Inilah dia yang disebut oleh Sayyidina Alqamah radhiyallahu ta'ala anhu. Alqamah berkata, wahai anakku, apabila engkau mahu bersahabat dengan seseorang, maka buatlah persahabatan dengan orang yang apa yang pertama, apabila engkau berkhidmat kepadanya, maka ia akan memelihara akan dikau. Kita tolong dia, dia akan pelihara kita, kan? Dia akan jaga kita. Gitu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bukannya kalau kita tolong dia, dia khianat kita. Bukannya kalau kita tolong dia, dia buat tahu je dengan kita. Jangan, kan? Itu bukannya sifat yang baik, kan? Itu bukan sifat yang baik. Kita tolong dia, tak kisahlah tolong dari segi harta ke, tolong dari segi nasihat ke, tolong dari segi yang kata apa, khidmat badan, apa ni maksudnya, tolong dia dengan fizikal ke dan juga lain-lain, kan? Maka orang yang baik itu, kawan yang baik itu, dia akan memelihara kita, kan? Memelihara dari segi apa? Memelihara dari segi kehormatan kita, memelihara dari segi kita punya apa ni, Allahumma salli ala Muhammad, harta kita, gitu, kan? Faham? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik. Yang kedua, apabila engkau bersahabat dengannya, maka akan bertambah nilai dirimu. Apabila kita bersahabat dengan dia, akan bertambah nilai diri kita. Kita bersahabat dengan dia, kita makin rajin pergi masjid contohnya, tambah nilai diri kita. Kita sahabat dengan dia, kita makin banyak pergi kuliah, pergi kelas agama contohnya lah. Kita bersahabat dengan dia, kita makin pandai uruskan duit kita contohnya lah, kan? Uruskan duit kita, itu bertambah nilai. Kita bersahabat dengan dia, kita makin banyak makin menjaga kesihatan kita contohnya lah, kan? Jaga kesihatan kita dan juga yang lain. Jadi itu yang kita nak cari daripada sahabat kita. Yang kedua. Yang ketiga, apabila engkau ditimpa kesusahan, maka ia akan turut sama menanggung kesusahanmu. Kita pergi ke dia dengan kesusahan, dengan ada masalah, dia pun akan menanggung masalah kita, akan membantu masalah kita, akan membantu kita punya mengurangkan beban kita, gitu, kan? Kita masalah duit, dia boleh tolong bagi duit. Kita ada masalah kesihatan, dia tolong, kata apa, tak kisahlah bawa kita ke hospital ke, kan? Pesan kita macam itulah, kan? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bukannya kawan yang kita bawa masalah ke dia, dia lari, kan? Kita minta tolong dia, dia lari. Kita minta tolong dia sikit, dia pun susah lah, tak ada masa lah, juga lain. Itu bukannya sahabat yang baik, kan? Yang keempat, apabila engkau menolong akan dia, nescaya ia akan membalas kebaikanmu. Kita buat baik dengan dia, dia pun buat baik dengan kita, gitu, kan? Bukannya benda yang kita buat, bukannya orang yang kita buat baik kepada dia, dia pun buat tak tahu, kan? Kita buat baik kepada dia, dia tak balas balik. Jangan, itu bukannya sahabat yang baik. Yang kelima, apabila ia akan melihat akan kebaikan daripadamu, nescaya ia akan mengambil perhatian akan dia. Kita buat benda, kita ada kebaikan, dia pun perasan, gitulah, kan? Dia pun perasan, dia pun memberi perhatian,
kan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita ada kebaikan, dia pun Masya Allah, kan, macam tu lah, kan, dia perasan benda tu berlaku, kan. Kita ada pernah kebaikan, dia pun bersyukur, dia pun puji dan juga lain-lain, gitu. Bukannya orang yang nampak kebaikan kepada kita, dia menghina kita, bukan. Nampak kita ada harta sikit, kan, dia hina kita, oh dah kaya sekarang kerana sombong, bukan. Itu bukannya sahabat yang elok, kan. Kita nak orang yang nampak kita ada, contohnya lah, ada harta sikit, dia pun puji kita, kan. Dia pun orang kata apa, menunjukkan dia punya kegembiraan, gitu. Faham Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yang seterusnya, apabila ia melihat pada dirimu ada kejahatan ataupun keaiban, benda yang kita malu, kan, kejahatan lah, maksiat ke, keaiban kita lah, kan, nescaya menutup ia akan dia. Kawan kita nampak keaiban kita buat maksiat, contohnya kita buat benda tak elok, dia pun menutup. Maksudnya apa? Dia tak beritahu orang lain, kan, dia tak berkongsi dengan orang lain, dia tak mencanang kita punya keaiban, dia tidak menceritakan kita punya maksiat, kan. Itu yang kita nak, kawan yang menutup keaiban kita, kawan yang menutup kita punya benda yang kita tak nak orang tahu. Gitulah setengah tu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik, seterusnya, apabila engkau berkata, nescaya membenarkan ia akan perkataanmu. Kita cakap, dia pun orang kata apa, maksud benarkan maksudnya dia menerima perkataan kita, gitu, kan. Dia menerima perkataan kita, dia mempercayai kita, gitu. Dia mempercayai kita. Bukannya orang yang kita cakap je dia tak percaya, kita cakap je dia lawan balik, gitu, bukan. Itu bukan sahabat, kan. Sakit hati je, kan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yang seterusnya, apabila engkau mengusahakan sesuatu perkara, nescaya menolong ia akan dikau. Kita nak buat benda, dia tolong kita, kan. Kita nak buat benda baik, dia pun tolong kita. Kita nak apa, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kan. Contohnya lah, orang kata apa, nak ada benda yang kita kata apa, kita perlukan bantuan, maka dia pun akan tolong, gitu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yang last sekali, apabila engkau berselisih dengannya pada sesuatu, nescaya melebihkan ia akan dikau. Ataupun dalam bahasa Arabnya dipanggil sebagai ithar, kan. Ithar iaitu kita melebihkan orang lain berbanding dengan diri kita sendiri. Jadi ini adalah kualiti ataupun sifat yang baik yang perlu kita cari daripada sahabat kita, kan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan juga seperti mana kita, ni penting juga ni kita tahu, seperti mana kita nak benda ini daripada kawan kita, kita pun kena jadi benda ni kepada kawan kita, gitulah. Jangan kita anggap orang lain je kena buat gini, kena buat benda ni kat kita pun kena buat benda ini kepada orang ataupun kawan kita, kan. Faham Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kan macam yang last sekali ni, kan, apabila engkau berselisih dengannya pada suatu, nescaya melebihkan ia akan dikau. Janganlah kita je yang dapat, kan. Kita kena juga cuba untuk melebihkan kawan-kawan kita. Sampaikan ada kisah yang masyhur, kan, ketika peperangan Tabuk, kan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ketika peperangan Tabuk ada kisah yang masyhur mengenai ithar, kan, mengenai melebihkan kawan yang lain, iaitu kata apa, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Selepas daripada peperangan Tabuk, ketika itu kisah ini mengenai tiga sahabat yang bernama Al-Harith bin Hisham, Ikrimah bin Abu Jahal, dan Ayyash bin Abi Rabi'ah. Tiga sahabat ni, kan. Allahumma salli ala Al-Harith bin Hisham, Ikrimah bin Abu Jahal, anak Abu Jahal masuk Islam, kan. Ikrimah bin Abu Jahal, dan juga yang last sekali adalah Ayyash bin Abi Rabi'ah. Tiga sahabat ni lepas peperangan Tabuk dia cedera, cedera teruk, kira orang kata apa, cedera parah lah senang kata, cedera teruk, kan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kemudian ketika cedera teruk tu, kan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Harith bin Hisham radhiyallahu ta'ala anhu, dia cedera, dia pun minta nak air, kan, nak air, haus, kan. Cedera pun teruk, tak boleh bangun, minta air daripada orang sekali, daripada orang nak air. Ketika mana dia dapat air tu, tiba-tiba dia nampak Ikrimah bin Abu Jahal radhiyallahu ta'ala anhu nak air juga. Dia berkata, jangan bagi kat aku, bagi kat dia, bagi kat Ikrimah,
Dia tak minum lagi, dia kata bagi kat Ikrimah. Orang tu bawa air ke Ikrimah. Ikrimah dapat je air tu, tiba-tiba nampak siapa? Dia nampak Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Ayyash bin Abi Rabi'ah radhiyallahu ta'ala anhu, nak air juga, cedera dengan nak air. Dia pun kata jangan bagi aku, bagi dulu Ayyash. Orang tu bawa pergi Ayyash pula kan, Ayyash bin Abi Rabi'ah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ala kali aku kata apa, sampai je ke Ayyash mati. tak sempat air sampai ke dia mati. Orang tu pun cakap okey lah, nak bagi balik ke Harith bin Hisham. Pergi ke Harith bin Hisham, mati. Tak sempat. Pergi lagi ke Ikrimah mati. Lagi tiga mati. Tiga-tiga mati. Tak sempat seorang pun minum air. Sebab apa? Sebab kan masing-masing melebihkan orang lain. Harith minta air, dia nampak Ikrimah kata apa, nak air juga, dia pergi kat Ikrimah. Ikrimah nak air, dia nampak siapa? Apa tadi? Ayyash nak air. Dia kata bagi kat Ayyash. Dah kali sampai ke Ayyash ni mati, dia pergi balik ke Harith mati, pergi ke Ikrimah mati. Dah kali tiga-tiga mati, dan juga tiga-tiga tak sempat pun minum air. Sebab apa? Sebab kan masing-masing melebihkan sahabat. Jadi inilah kata apa, antara kualiti sahabat yang kita cari daripada sahabat kita. Kan, bukan setakat kawan kita bersifat gitu, kita pun bersifat gitu juga. Kan, faham Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik. Apa lagi? Sikit lagi. Dan berkata Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu, inna akhaka al-haqqa man kana ma'aka wa man yadurru nafsahu liyanfa'aka wa man idha raibu zamani sadda'aka shattata fika syamlahu liyajma'aka. Apakah maksudnya? Maksudnya saudaramu yang sebenarnya ialah orang yang selalu menolongmu di waktu senang dan susah. Ia sanggup berkorban kerana mahu memberi manfaat kepadamu. Ia sanggup memecahkan, menyelerakkan segala urusannya kerana menolong engkau dalam menghadapi bala dan ujian. Jadi ini sahabat kita nak. Kan, sahabat yang kata apa, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, sanggup menolong kita walaupun dia tu senang ataupun susah. Kan, walaupun kata apa, dan juga sanggup berkorban untuk menyempurnakan ataupun memberi manfaat kepada kita. Dan juga terkadang dia sanggup membiarkan urusannya untuk menolong kita menghadapi bala ataupun ujian. Kan, Allahumma salli ala sayyidina. Dia dengar kita sakit, dia berhentikan semua benda yang dibuat, pergi lawat kita contohnya lah, pergi ziarah kita contohnya. Kan, Allahumma salli ala sayyidina. Dia tahu kita menghadapi kesusahan, dia sanggup tinggalkan apa yang dibuat sekarang ni, tolong kita contohnya. Jadi inilah sahabat yang kita hendak cari, dan juga inilah kualiti yang kita nak hidupkan dalam diri kita kepada sahabat kita. Gitulah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik, satu lagi kot, yang ketiga, orang yang soleh. Carilah orang yang soleh. Maka jangan engkau bersahabat dengan orang yang fasik, yang selalu mengerjakan dosa yang besar. Kerana orang yang takut akan Allah Ta'ala itu tidak mengekali dalam membuat dosa besar. Jangan kita terlalu dekat dengan orang yang fasik. Apakah itu orang yang fasik? Iaitu orang yang membuat dosa besar dan juga berkekalan membuat dosa kecil. Orang yang buat dosa besar dan juga berkekalan membuat dosa kecil, maka itu adalah orang yang fasik. Orang yang fasik kita tak sepatutnya jadikan dia sebagai sahabat. Tak sepatutnya kita jadikan dia sebagai sahabat. Kenapa? Allahumma salli ala sayyidina. Kerana orang tersebut dia tak takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak takut nanti apa? Tak takut nanti dia yang fasik. Tak takut kalau kita dekat dengan dia, lama-lama kita akan jadi seperti dia. Wal'iyadzubillah min dzalik. Dan orang yang tidak takut kepada Allah Ta'ala itu tak dapat nak dipercayai sepenuhnya. Orang yang tak takut dengan Allah Subhanahu wa ta'ala tak dapat kita nak percayai sepenuhnya. Bahkan pendiriannya tidak tetap, selalu berubah-ubah mengikut keadaan dan tekanan. Orang seperti ini dia berubah-ubah. Dia tak ada pendirian yang tetap. Kan, dia tak ada pendirian yang kukuh. Allah Ta'ala berfirman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawah. Maksudnya, dan jangan engkau patuh akan orang yang telah kami lupakan akan hatinya daripada mengingati kami dan terus sahaja mengikut hawa nafsunya. Jadi jangan kita
patuh, kita ikut, kita kawan dengan orang yang orang kata apa, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, yang mengikut hawa nafsunya dan juga tidak mentaati Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala sayyidina. Sebab apa? Sebab kan takut dia punya pendirian dia tak kukuh. Kan berubah-ubah. Kan jadi orang yang berubah, yang punya tak kukuh ni tak sesuai untuk dijadikan sebagai sahabat. Maka jauhi dari bersahabat dengan orang yang fasik, kerana berterusan melihat perkara-perkara yang fasik dan maksiat itu akan menghilangkan kebencianmu terhadap maksiat tersebut. Ini berbahaya juga. Kan? Kita berkawan dengan orang yang selalu buat dosa tersebut, lama-lama kita akan rasa normal terhadap dosa tersebut. Lama-lama kita akan rasa normal terhadap dosa tersebut. Sedangkan kita sebagai orang Islam, kita kena merasa jijik terhadap dosa. Kita kena rasa benci terhadap dosa. Kan? Kita kawan dengan orang yang minum arak. Kan? Dia pergi bawa pula arak masa jumpa dengan kita, contohnya lah. Tak apalah, kita tak minum arak, kita ingat yang tu kan. Tak apalah, dia minum arak bukan aku minum arak, contohnya lah. Kan? Allahumma salli alaihi wasallam. Kali pertama dia buat gitu, kita mungkin rasa jijik. Kenapa kau minum arak kat sini? Kan minum kat tempat lain, contohnya. Kali kedua mungkin aku tak tahu, masih lagi rasa tak senang. Kali ketiga mungkin dah turun sikit dah. Kau ni busuk lah, jangan minum arak sini, kan? Aku nak jumpa kau, contohnya lah. Kan? Kali keempat, kali kelima, keenam, lama kita pun rasa tak kisah. Dia minum arak depan kita pun biarlah, dia ni memang gitu, gitu. Kan? Dia ni memang kaki minum arak, kan? Biar dia minum arak, contohnya lah. Kan? Jadi lama kita apa? Kita akan rasa normal, kita akan rasa biasa terhadap dosa tersebut. Faham Allahumma salli ala sayyidina. Dan gitulah. Kan? Gitulah setiap dosa sekalipun. Kan? Kita kahwin dengan orang apa? Allahumma salli ala sayyidina. Apalah macam lah, kan? Orang yang orang kata apa, penzina contohnya. Kan? Mungkin kali pertama, kali kedua kita rasa jijik. Seterusnya kita akan rasa biasa. Kan? Kita kawan dengan orang apa? Orang yang suka mencarut. Kan? Kali pertama mungkin kita rasa tak senang, kali kedua mungkin kita rasa tak senang, lain kali kita rasa biasa dengan orang yang mencarut. Tak takut nanti kita sekali yang ikut mencarut. Wala'iyadzubillah min dzalik. Kan? Kita kawan dengan orang yang suka cakap benda yang jijik. Kan? Kali pertama mungkin kita rasa jijik, kali kedua jijik, ketiga jijik, keempat jijik, kelima dah kurang sikit, keenam dah kurang sikit, ketujuh kita gelak sekali dengan jijik itu, contohnya lah. Kan? Jadi itulah akibat kita berkawan dengan orang yang fasik. Lalu akhirnya engkau merasa ringan memandang maksiat. Lagi kita rasa ringan memandang maksiat. Biasalah orang minum arak, biasalah orang mencarut, biasalah orang kata jijik, gitulah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Cuba kamu melihat, orang ramai menganggap mudah dosa maksiat ghibah, mengumpat orang, kerana mereka sudah biasa melakukan maksiat tersebut. Kenapa kita rasa kenapa sekarang ni kita rasa biasa je bergosip, kita rasa biasa je mengumpat? Soal apa? Soal kita banyak berkawan dengan orang mengumpat. Kan? Kita dah biasa melihat dosa tersebut. Apabila kita dah biasa melihat dosa tersebut, kita sudah rasa lali. Kan? Kita sudah rasa ringan benda tersebut. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Faham Sebab itulah komuniti pun penting juga. Apa nak kata apa? Persekitaran komuniti pun penting juga. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Di setengah-setengah komuniti, disebabkan benda tu selalu berlaku, maka benda tu dianggap sebagai ringan. Dekat tempat yang saya belajar, antara benda yang saya pelik apa? Saya nampak orang tak puasa Ramadan biasa. Padahal negara Arab tu, orang Arab orang Arab Islam. Kan? Hampir saya rasa 90% kot, 90% Islam. Kan? Dia makan biasa. Kita macam cerita senario apa? Movie senario tu kan? Apa yang Teba Canai tu kan? Kan kata apa yang restoran apa siapa Lan Pepek tu kan? Restoran Lan Pepek tu kan, dia musim Ramadan tutup canvas tu kan. Lepas tu kan polis sebu kan. Itu kat dekat sana berlaku juga, tapi polis tak sebu pun. Kat sana berlaku juga, tutup canvas je. Pagi-pagi dah buka dah. Pagi-pagi buka, nampak orang, nampak kaki. Tapi tak ada pun orang sebu ke, polis sebu ke, apa ke, tak ada. Tak ada. Itu memang dia punya perangai dia orang. Bukan mazhab tu. Nampak tak? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebab apa? Benda tu dah berlaku, lain kali orang melali. Biasalah orang yang begini tak puasa.
kan, kita tahu dosa tapi kita rasa biasa kan, padahal tak puasa Ramadan dosa besar kan, wa'iyadzubillah min dzalik kan. Boleh pergi pasar pagi-pagi nampak orang minum teh. Dia kata sebabkan aku ni kerja berat. Memanglah kerja berat, tapi kerja berat tunggulah kau nak pengsan tu baru kau buka puasa. Tapi ni pagi-pagi lagi dah buka puasa dah. Mana boleh gitu kan. Orang buka puasa sebabkan kerja berat, tunggu nak nak pengsan tu baru boleh buka puasa kan, untuk elakkan benda tu. Tapi dia ni dah pagi-pagi minum teh, itu dah tu kan, na'udzubillah kan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi komuniti tu sendiri disebabkan dah biasa nampak benda tersebut, jadi benda tu dah dianggap sebagai ringan. Sampaikan saya pernah cerita, kawan saya pernah cerita kepada orang Turki. Dia kata kat Malaysia kalau orang tak puasa kena tangkap. Kita kata gitu kan. Dia terkejut. Kena tangkap, siapa tangkap pula? Kan kat Turki biasa, tak puasa lah, tak kisah. Kan mungkin ikut komuniti kat lah, tapi dekat tempat dia biasa. Kan tak puasa tu biasa. Tak puasa bulan Ramadan biasa. Jadi sebab apa? Sebab benda tu dah dilihat selalu dan juga dianggap ringan. Lain kali orang tak kisah dah, biasa, biar tak puasa. Padahal dia tak puasa tu dosa besar, dan juga kalau kita boleh tegah, kita tegah kan. Jadi alhamdulillah lah, ya, masing-masing ada masalah masing-masing kan, masing-masing ada masalah masing-masing. Faham Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi kat sana kan mungkin masalah puasa, kita mungkin masalah sendiri kan. Gitulah. Nak katakan bezanya mengikut komuniti, bezanya disebabkan pendedahan dosa tersebut. Faham Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi aku kata pentingnya kita memilih sahabat, dan juga pentingnya kita memilih komuniti yang baik kan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tak takut nanti kalau kita membesarkan anak dekat komuniti yang biasa, tengok orang tak puasa, lagi dia pun tak puasa, jadi dia pun tak kisah kan. Gitulah kan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik, apa lagi, tetapi jikalau mereka melihat seorang alim memakai cincin emas atau memakai kain sutera, nescaya mereka sangat mengingkarinya. Nampak tak? Dosa contohnya lah kan yang dibawa oleh Imam Ghazali, dosa mengumpat biasa. Tapi apabila orang alim ataupun ustaz pakai cincin emas ataupun ustaz pakai sutera, haram kan. Haram lelaki pakai cincin emas, haram lelaki pakai emas, dan juga haram lelaki pakai sutera. Tapi benda tu dia boleh mengingkarinya pula. Sebab apa? Sebabkan satu dosa dah biasa dilihat, satu lagi dosa sudah jarang dilihat. Orang kata apa, jarang dilihat, jarang berlaku. Gitu. Allahumma salli ala sayyidina. Sebab itulah penting juga kita ni untuk mencegah kemungkaran apabila ia berlaku, dan juga tidak menormalisasikannya. Gitu. Atau nanti kalau dah dari normal, lah kali kita pun tak kisah kan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita pun dah ini tidak kisah kan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sekarang ni alhamdulillah kita kat Malaysia menganggap tinggal solat tu benda yang buruk contohnya. Tapi kalau contohnya na'udzubillah min dzalik, kalau benda tu dah dinormalkan, tinggal solat dah lama, nanti tak takut nanti kan 50 tahun lepas ni ke benda tu dah jadi biasa contohnya kan. Jadi tu orang kata bahayanya kita menormalisasikan maksiat kan, dan juga dosa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Padahal dosa ghibah itu jauh lebih besar dari dosa memakai cincin emas atau pakai kain sutera. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebab apa? Tadi sebab apa benda tu lebih diingkari bandingkan mengumpat? Sebabkan benda tersebut jarang berlaku, ada mengumpat itu selalu berlaku. Faham Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Macam sekarang lah kan dosa mengumpat sekarang ni macam dah tak besar dah, ataupun dah tak diendahkan dah kan. Bahkan orang kata apa, bukan media apa, saluran akhbar utama pun kan menyebarkan gosip dan juga lain-lain kan. Artis buat ni terus masuk khabar, anak artis buat gini, artis penyanyi ini gaduh dengan suami. Padahal buat apa kan, kita buat apa kita nak tahu benda tersebut kan. Tak perlu pun, itu adalah mengumpat kan. Dia bergaduh dengan suami dia, biar dia gaduh dengan suami dia, apa kita tak tahu contohnya lah kan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad kan. Artis buat dosa, buat apa kita tak tahu. Nampak kan, sampaikan benda tu dah digembar-gemburkan dekat akhbar-akhbar yang besar kan. Jadilah kita
Tengok sekali mungkin tak kisah, mungkin rasa jijik. 2 kali mungkin jijik. Lain kali dah, kalau 10 kali 20 kali, lain kali kita pun lain kali buka, kan, baca terus, kan. Kita pula yang ambil kisah dan juga lain-lain. Jadi ini adalah antara bahayanya kita selalu terdedah dengan dosa tersebut, kan, dan juga berkawan dengan orang yang fasik. Waliyadzubillahi min dzalik. Faham Baik, yang keempat, jangan bersahabat dengan orang yang tamat dunia. Ini kita akan sambung pada minggu hadapan, insya-Allah, kalau tiada aram melintang, insya-Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Soalan ke? Ada? Kat Facebook Oh, ni ada. Kalau Ustaz, kalau kita kawan dengan orang yang selalu buat dosa, kita kena tinggalkan dia ke? Nanti siapa nak ajak dia ke arah kebaikan? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Di persoalan kat sini adalah, adakah kita rapat ataupun tidak? Sebab itulah ini adalah sahabat karib ataupun sahabat ataupun kawan karib. Mungkin orang yang banyak buat, orang yang fasik dan juga lain, mungkin kita boleh golongkan dia golongan yang ketiga. Jangan jadikan dia golongan yang kedua. Kan kita dah bincang tadi, kan. Golongan pertama orang yang tak kenali. Golongan yang kedua adalah kawan karib. Yang golongan ketiga adalah kenal tapi tak rapat. Jadi kalau kita kenal orang gitu, kalau boleh kita turunkan dia ke golongan yang ketiga, kan. Orang kita kenal tapi tak rapat sangat, sembang tapi jarang-jarang, kan. Berjumpa tapi jumpa pun kadang-kadang je, kan, bertegur sapa gitu sahaja gitu, kan. Dan juga dalam masa sama kita boleh nasihat dia, kita boleh tegur dia sikit-sikit dan juga lain-lain. Faham Adapun jadi orang yang karib, kawan rapat, kawan baik, kita kena pilih orang yang bukan orang fasik contohnya, kan. Rapat beza, kan, beza kawan rapat dengan kawan biasa. Kawan rapat ni kita kena pilih ni lah, ikut syarat ni. Adapun kawan biasa ni mungkin dia punya syarat dia lebih longgar lah bandingkan kawan rapat. Faham Jadi mungkin jangan tinggalkan dia 100%, kan. Tapi aku kata apa, kontak lagi, kan, jumpa dia juga kalau dah jumpa, tapi nasihatkan dia dan juga lain-lain. Tapi jangan jadikan dia sebagai kawan yang rapat. Faham Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Masalah lagi ke? Tak ada. Kalau tak ada, wallahu alam. Sebelum daripada saya akhir majlis kita pada pagi ini, saya ingin ajak tuan-tuan dan puan untuk menyertai sedekah daging bersempena dengan hari Arafah pada hari ini, kan. Tuan-tuan dan puan boleh menghulurkan sumbangan sedekah, kan, berupa sedekah daging kepada orang yang memerlukan. Sekarang ni banyak musim Adha ni, orang nak makan daging, itulah senang kata, orang nak makan daging, orang tinggal daging, kan. Dan juga tak ramai orang yang, orang kata apa, Allahumma salli selamat, tak ramai orang yang boleh dapat daging kurban, kan. Jadi orang kata apa, kita boleh tolong mereka ataupun kita boleh bagi mereka daging yang segar berupa sedekah daging, kan. Jadi tuan-tuan dan puan yang kalau dah setai korban, alhamdulillah, kan, tahniah. Kalau nak setai sedekah daging, silakan, kan, boleh juga. Orang yang orang yang tak mampu untuk menyertai korban, boleh menyertai sedekah daging juga, kan. Janji kita boleh memasukkan kegembiraan kepada orang-orang yang susah pada musim Adha ini, insya-Allah. Jadi tuan-tuan boleh hulurkan melalui link yang ada dekat posting ada link, boleh melalui link atau melalui account bank atau QR code yang dekat screen ataupun kat TikTok, boleh melalui link di bio, insya-Allah. Baik, saya setakat sajalah perkongsian saya pada pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.